Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat brownie dalam cawan menggunakan microwave. Jom kita start. First kita perlukan 2 sudu butter. Kemudian kita cairkan. And then kita tambahkan 2 sudu susu segar. Sedikit esen vanila. Secubit garam. And then 2 sudu tepung gandum. 2 sudu serbuk koko yang saya guna ni Hershey, and then 2 sudu brown sugar. Kacau sampailah sebati. Ni macam tak cukup susu ni. Kita tambahkan lagi 1 sudu susu. Okey, kacau lagi. Sekarang dah cantik. Kemudian kita bakarkan dalam microwave lebih kurang seminit. Dia sekejap je, tak lama. Resepi ni walaupun nampak simple, dia senang nak fail sebenarnya. So kalau fail tu keep trying lah sampai menjadi. Kalau tak menjadi juga, tak ada rezeki lah tu maknanya. Alright? So inilah dia brownie dalam cawan. Selamat mencuba.